Assalamualaikum. Ramai murid hafal hari dalam seminggu, tapi bila nak jawab soalan peperiksaan terus lupa. Dalam video ni, kita akan belajar tajuk Al-Ayyam fil Usbu', hari-hari dalam seminggu. Tajuk ni antara tajuk yang sering keluar dalam peperiksaan UPKK. Jadi, mari kita belajar sama-sama. Okey, hari yang pertama ialah hari Ahad. Hari Ahad dalam bahasa Arab kita panggil Yaumul Ahadi. Yaumul Ahadi, hari Ahad. Okey, hari yang seterusnya ialah hari Isnin. Hari Isnin dalam bahasa Arab Yaumul Isnaini. Ulang sama-sama, Yaumul Isnaini. Okey, seterusnya hari Selasa, Yaumus Sulasai. Ulang sama-sama, Yaumus Sulasai, hari Selasa. Okey, seterusnya hari Rabu. Hari Rabu dalam bahasa Arab dipanggil Yaumul Arbi'ai. Ulang sama-sama, Yaumul Arbi'ai, hari Rabu. Okey, seterusnya hari Khamis, Yaumul Khamisi. Yaumul Khamisi, hari Khamis. Okey, hari Jumaat pula dalam bahasa Arab dipanggil Yaumul Jum'at. Ulang sama-sama, Yaumul Jum'ati, hari Jumaat. Okey, hari yang terakhir ialah hari Sabtu. Hari Sabtu dalam bahasa Arab Yaumus Sabtu. Ulang sama-sama, Yaumus Sabtu. Kalau nak tahu lagi tajuk-tajuk penting dan tips skor A Bahasa Arab UPKK, boleh dapatkan checklist Bahasa Arab UPKK percuma dekat link di bawah video ini. InsyaAllah checklist ni dapat membantu pelajar-pelajar dalam mengulang kaji pelajaran Bahasa Arab UPKK nanti. Okey, jom kita tengok pula contoh ayat yang dijadikan soalan dalam peperiksaan Bahasa Arab UPKK. Okey, yang pertama, awal yaumin fil usbu'i huwa yaumul ahadi. Hari pertama dalam seminggu ialah hari Ahad. Wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumul isnaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Yaumur riyadil madrasi fi yaumus sulasai. Hari sukan sekolah pada hari Selasa. Okey, yang seterusnya, ansyitatul asafiyatu fi yaumil arbi'a. Aktiviti kokurikulum pada hari Rabu. Okey, yang seterusnya, saumu yaumul khamis sunnatun. Puasa pada hari Khamis adalah sunnah. Okey, seterusnya, sallal muslimuna salatal jum'ati fi yaumil jum'ati. Umat Islam menunaikan solat Jumaat pada hari Jumaat. Dan seterusnya, muni'a bani Israel min saydis samaki yaumas sabti. Bani Israel dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Seterusnya kita masuk bahagian latihan. Jom kita jawab soalan ni sama-sama. Mal yaum ba'da yaumul ahad. Hari apakah selepas hari Ahad? Okey, selepas hari Ahad ialah hari Isnin. Jadi jawapannya ialah yaumul isnain. Okey, seterusnya, mal yaum qabla yaumul khamis. Hari apakah sebelum hari Khamis? Sebelum hari Khamis ialah hari Rabu. Jadi jawapannya ialah yaumul arbi'ai. Okey, soalan seterusnya, muni'a bani Israel min saydis samaki fil yaum. Okey, bani Israel dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi dalam bahasa Arab Sabtu ialah yaumus sabtu. Mata yakunul yaumur riyadil madrasi. Bilakah sukan sekolah? Sukan sekolah hari Selasa. Jadi jawapannya yaumus sulasai. Okey, yang seterusnya, fi ayyi yaum wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari apakah Nabi Muhammad dilahirkan? Okey, Nabi kita lahir pada hari Isnin. Jadi jawapannya yaumul isnaini. Fi ayyi yaumin yusallil muslimuna al-jum'ah. Pada hari apakah orang Islam solat Jumaat? Orang Islam solat Jumaat pada hari Jumaat. Jadi jawapannya yaumul Jumaat. Kalau adik-adik selalu ulang dan buat latihan, insya-Allah ingat. Jangan lupa ambil checklist Bahasa Arab UPKK percuma. Link di bawah video ini. Dan tonton video ni untuk belajar warna dalam bahasa Arab.